Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akif Ashraf bin Muhammad Hakim. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Merlimau 1. Kod sekolah saya ialah MBB1031. Ketika waktu lapang, saya sangat gemar membaca buku untuk mengisi masa terluang. Adakah anda tahu bahawa membaca dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita? Oleh itu, hari ini saya ingin berkongsi ulasan mengenai buku kegemaran saya yang bertajuk Shanti Membalas Budi. Penulis buku ini ialah Zabri Zakaria. Buku ini dicetak di Malaysia oleh Long Camp Enterprise. Cetakan pertamanya diterbitkan pada tahun 2002 dan buku ini mengandungi 20 muka surat. Buku ini sangat menarik perhatian saya kerana ilustrasinya walaupun hanya berwarna hitam dan putih. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga sangat sopan dan sesuai untuk pembaca kanak-kanak. Selain itu, saiz tulisannya dalam buku ini cukup besar dan jelas menjadikannya mudah dibaca oleh semua peringkat usia. Buku ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Shanti yang ingin membalas budi kepada keluarga Pakcik Azam. Hal ini kerana keluarga tersebut sering membantunya ketika dia berada dalam kesusahan seperti memberi makanan. Pengajaran yang boleh diperolehi daripada buku ini ialah kita harus sentiasa mempunyai sikap yang baik dan mengamalkan semangat tolong-menolong antara satu sama lain. Demikianlah ulasan saya mengenai buku ini. Terima kasih kerana sudi membaca.